Apa lagi? Abang boleh. Okey, 20 orang dah. Wait, makin sabar, relax. Okey, ramai. Benda ni normal. Okey, siapa pengguna Halo Telco sekarang ni? Saya. Saya. Tahu kau tak boleh kau HQ. Oh, tak ada. HQ kita nak appreciate pengguna-pengguna Halo Telco ni. Okey, Assalamualaikum semua. Khas untuk pengguna-pengguna Halo Telco, kita ada challenge untuk anda. Challenge and year. Yang penting korang Bukan. You and year end. Yang penting korang adalah pengguna Halo sahaja. Jadi 3 orang yang terawal datang jumpa kita bagi kata kunci apa? Happy bersama. Happy bersama. Lepas tu dia check. Okey, saya tengah melanggan plan ni. Okey, dia layak untuk join. Betul. Kita akan bagi hint kita kat mana, kita buat apa. Allah terkejut aku. Okey bang, sini. Siapa lagi datang? Orang pertama macam nak datang lah. Bukan macam datang, dia dah memang datang. Memang dah datang. Kita kena verify je. Okey, kata kunci tadi abang sebut apa? Happy bersama. Okey, ngam. Abang ni pun pakai plan 28. So, abang rasa challenge dia apa? Sebenarnya 28 kali lupa bintang bang. 28 boleh je. Jangan. Pegang. Okay, hari ni kita dah ada pengguna pertama kita dalam challenge Year End Appreciation. Okay, apa nama bang? Nama saya Wan Jana. Saya daripada Ampang. So saya nampak live ni, saya terus datang ke sini lah. Oh, abang guna plan apa? Sekarang ni saya guna plan yang RM28 lah sebulan. Ini pun saya bagi anak saya pakai. Mantap. Okey, abang pakai Epic Plus 28, betul. Okay. So, abang boleh pilih 28 item dalam kedai ni sahaja, okey? Boleh. Okey, kita bagi dalam masa 10 minit sahaja, okey? Boleh. Ready? Ready. Okay, timer kosong Okey, ready? 1 2 3. Okey, go. Okey, ready. 13. Ada banyak masa ni. Jangan santai-santai. 10 minit. Ada masa Nak berapa? pilih mainan ke boleh tak? Tak payah mainan. Apa lah? Tak tahu. Take your time bang. Okey, masa dah seminit bang. Oh, seminit lambat je. Dah. Santai. Okey. 2 4 6 8 10. Boleh, mantap. Okay. Abang boleh set strategi bang. Mana yang penting, mana yang tak penting. Beli ni lah. Tahu macam ni ambil plan yang paling besar. Betul. Lagi besar lagi untung bang. Ambil yang barang perlu-perlu dekat rumah. Apa yang paling penting sekarang kat rumah kan? Lalu awet Kedua 3, 24 25 26 2 lagi. Okey dah. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah selesai pilih barang-barang abang tadi. Sebab apa? Sebab pilih Epic apa tadi? Epic RM28. Betul. Okey. RM28. Kalau tahu banyak macam ni, saya ambil yang plan RM50. Berbala je, tak rugi. Betul bang. Okey, 28 ni banyak ni. Banyak. Tiga beg besar. Ini ada bukan saya seorang je, ni satu family tu. Betul. Okey. Abang Wan adalah orang yang pertama join challenge kita. Dia pakai plan 28 tapi dia boleh dapat 28 item dekat satu kedai dia. Okey, so far dia berbaloi lah. Kalau dia nak kayuh lagi ni. Dia kata, buat ni challenge ni dulu, lagi berbaloi. Lepas tu dia sambung kayuh. Korang next tunggu hint dekat story TikTok HQ. Okey, Halo Telco HQ. Okey, kita akan update bila tiba masa dia. Jumpa lagi korang dekat tempat lain. Happy Bersama Halo Telco.